Dia ni macam tunggu destinasi tu sedia untuk dia berlabuh kot kan. Ni Kapal ni tu buat Jalan ke tak ni? kapal nak hari ke Singapura tu. Dia tak berjalan lagi lah, tunggu kena panggil tu. Sebenarnya berjalan. Kita nampak macam tak berjalan. Kita burung. Kan kau tengok mak. Dia teng-teng ni cantik. Apa ambil gambar? Matahari nak mula turun. Macam tak ikut. Tak ada. Tululut. Oh, telefon. Ni nenek telefon kejap Tululut. Nenek telefon. Tululut. Dah. Tululut. Hello, Nek. Hello, Nek. Tak ada line ke? Hello, tak dengar. Apa? Ha? Terbalik? Oh, ya, sorry. Hello? Rosak. Apa? Yang kecil kat... Oh, yang ni? Hello? Tak ada pun rosak. Apa? Dah. Oh, ni pusing. Okey. Hello? Apa lagi? Dah. Macam ni. Lepas tu? Yang ni letak mulut. Ha? Sini. Oh, ya je. Hello? Apa lah? Hello? Ya, baru dengar. Sorry. Ya, dah sampai. Okey. Nak makan budak. Ada. Budak perempuan baju pink. Senang. Ada? Budak lelaki baju merah. Pun ada, Nek. Lagi? Budak yang suka main TikTok. Masuk. Lepas tu main game Roblox lewat malam. Okey lagi. Lepas tu yang paling tak suka budak tak dengar cakap mak ayah. Macam ramai je, Nek.
Adik makan je tak apa. Nenek makan je. Okey. Alright, dah dengar apa dia nak makan. So siapa yang suka main TikTok, main Roblox, tak dengar mak ayah, dia makan. Kalau tak ada, kalau tak ada duduk diam-diam, jangan lari. Dia suka budak yang tak dengar cakap mak ayah tau. Alright, jom. Are you ready? Nak jumpa nenek? Okay, nanti nenek dia akan keluar, dia akan potong kepala budak yang tak dengar cakap mak ayah nanti. Okay. So mak ayah ni modal korang untuk dia dengar cakap korang. So tiap kali show aku kau datang, kau bawa dia kan. Kalau dia tak dengar cakap, kau heret dia. Jom kita pergi jumpa dia bayang. Kau tak dengar cakap mak, kau susah bangun pagi kan. Kalau dia bangun pagi, kau cakap nenek kebayang datang. Dia lagi terus pergi tukar baju sekolah. Kau jangan risau. Apa dia? Betul lah, hari tu dia datang rumah budak tu, dek. Budak tu, nenek tu bawa pergi sekolah. Tu tak dengar cakap. Okey, siapa tahu lagu Nenek Kebayan? Kita nyanyi sama-sama panggil Nenek Kebayan nak? Boleh? Boleh Alright, standby lagu apa tu tadi? Bukan. Bongkok 3 Abang Saumen, Bongkok 3 Alright, semua tahu tak lagu dia? Okey, kita try. Nenek Okey, pandai-pandai. Lulus. Dah kejap lah. Alright, music. Sama-sama kita panggil dia keluar. Ready? Nenek si bongkok siang asik mencari di ada ku kawin raja. Lagi sekali, sama-sama kuat sikit. Si bongkok 3 siang malam mencari cucu kau lah tu. Ada nenek kau kahwin anak raja perasan. Okey, jom. Okey, dah. Baiklah, masa yang ditunggu-tunggu. Nenek datang, janganlah dia suka makan budak tak dengar cakap mak. Ya, okey. Lagi satu, last sekali. Lupa nak bagi tahu. Lepas nenek potong kepala kau, dia kan sambungan. Tak mati. Dia sambung elok je. Okey. Nanti balik alignment lah. Kalau sengit. Ada orang makan api. Bukan ayam, ya Allah budak ni. Orang makan api. So nanti dia akan buat dekat sini tau. Nanti abang-abang yang pakai baju ni kru-kru ni, abang-abang Islam ni, dia akan suruh adik-adik pergi belakang sikit. Adik dengar cakap dia orang adik duduk dekat belakang sikit. Nanti dekat tengah-tengah ni akan ada orang main api Adik jangan duduk kat tengah-tengah, nanti kena api rentung ambil. Ya? Keluar api. Dia lapar, dia makan api. Kau pernah kena iron apa kena mengenang api? Kenapa tak makan nasi gepuk? Nasi lemak. Aku pening lah kau. Okey dah. Music. Okey, kita layan dulu cerita Upah Ipin. Lepas tu kita tengok Nenek Kebayan.
Sapu sakit naik atas, jijik senyum. Sapu sakit naik atas. Apa yang datang, kita tak boleh takut. Masuk rumah orang, langkah dengan kaki kanan, masa untuk bagi dia makan. Siapa yang kena, dia yang jadi. Sini tu, cucu, ikut nenek tu. Sini
Tadi ada food space eh? Baru lah buku. Labubu. Lah buku tu pun Oh, ice cream roll. Ira, ice cream roll. Ice cream roll. Oh, mainan apa Aisyah ni? Ada. Sotong. Aqua sotong. Awas nak beli apa? Hah? Seluar. Cantik ya. Kak Farida. Naim. Aisyah. Kita dekat Senawang ni. Taman Tuanku Jaafar. Bawas. Hei. Okey, Arif. Inilah Masjid Sri Sendayan. Kata sini ramai kumpul tapi jauh ke dalam. Boleh kot. Anda rasa dekat rasa dekat tempat wuduk kat tu. Kaidah nak pergi sana. Mana? Mana sana? Oh, dia tempat wuduk.
perempuan. Dalam kereta boleh no. Tidur. Pukul 3.30 tak tidur lagi. Jom. Inilah antara game. Nasrul Quran. Kita je kot. Tak ada kan. Kat tiang. Cantik lah. Tidak ada macam dah. Mana tu? Jadi sebab tu hilang. Tak ingat mana. Jom kita tanda. Wah, dah eh. Mimbar. Okey. Wah, apa ni? Sesi bual bicara. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Ni tak paksu. Tak boleh sepaksu. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. والله. Cuma 2 pieces. Beli 10. Dapat 2. Ambil 10 ni. Ambil 10, 2. Sama je semua. Duit tak ada. Farah nak ambil gambar? Farah? Ambil gambar? Tak nak? Tak nak? Ha? Oh, ya. Luar biasa.
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ومن الصالحات جنات تجري من تحتها خالدين فيها بإذن ربهم. Ini tangan ni. Dia buat bunga tu. Patut dia tulis. Cuma yang ni memang ori. Color pun halus tu kurus Burus Cina kan? ada bunga kecil. Oh, kosong berapa? Umul Mushaf. Ni tulisan Pak Nasar. Paling sesuai, paling mudah dibaca. Sebab kalau taruh sulus dia bunga macam bawah tu. Macam tu kan? Bunga tu kalau sulus tak apa, tapi bila Quran dah tak sesuai. Mesti ada orang nak baca. Kenapa boleh bunga dah? Banyak tahu itu bunga. Itu bunga-bunga saja. Nampak. Sikit je tu banyak-banyak je tu. Macam ni A3 ya. Surah Makkiyah Shad wal Qur'ani lidzikr falilladzina kafaru fi izzatin wa shiddatin kama ahlakna min qablihim qarnin fanadaw wala tahina. Surah ni Madinah, Madaniyah. Surah Al-Ahzab. Dah tak menulis ya? Perak ada semua. Kedah ada? Corak dia. Oh, Melaka ada. Melaka ada. Oh, corak tu mewakili negeri lah. Oh, ada. Kedah. Hari tu pernah masa pertanian kebangsaan. Dia kata tengok betul-betul. Dia kata corak tepi kalau faham, jangan campur-campur. Mana dia, apa kena ingat betul-betul lah. Jenis corak ni tak tahu pula benda-benda ni tu je. Masa sampai sini pun tahu. Ni Malaysia. Malaysia. Dekat Masjidil Haram, bunga-bunga tepi tu corak Kelantan. Masjidil Haram. Corak Kelantan. Kelantan.
Hello kakak. Panda sini. Siapa nak memerut? ABC, ABC, ABC. Semua ABC sedap. Manalah budak-budak ni. Astaga, merokok. Tak ada ke yang apa pas yang Trem. Kita pusing dia. Patah balik video. Patah balik. Weh, patah balik. Pusing. Ambil video. Patah balik. Mana lagi sungai? Sungai ni mana? Ha? Patah balik buat video. Lagi 5 minit lagi. Ha ha ha.